Ini adalah 6 alatan wajib yang geologis selalu guna kalau nak turun site. Pertama, geological hammer. Ni bukan penukul biasa ya. Penukul ni digunakan untuk pecahkan batu dan ambil sampel. Ada banyak jenis kepala penukul ikut jenis batu. Yang kedua, kompas geologi atau Brunton kompas. Benda ni bukan untuk tengok arah je, tapi untuk ukur orientasi batuan. Contohnya arah perlapisan atau rekahan. Sangat penting masa buat pemetaan struktur geologi. Yang ketiga, hand lens atau nama glamournya kaca pembesar lapangan. Biasanya pembesaran 10 kali ganda. Geologis guna ni untuk tengok tekstur dan mineral dalam batu. Cepat dan tepat terus kat lapangan. Yang keempat, field notebook dan peta topo. Ni tempat mereka catat semua data penting, buat sketsa dan tandakan lokasi. Peta topografi pula bantu dari segi navigasi macam versi awal Google Earth. Yang kelima, GPS atau app pemetaan. Biasanya mereka guna GPS model Garmin 64S, tapi sekarang dah moden. Ramai guna aplikasi macam Avenza untuk peta digital. Dan akhir sekali, keenam, iaitu drone. Yes, geologis pun main drone untuk tinjauan awal tapak, iaitu memberi gambaran awal mengenai keadaan tapak sebelum pensampelan dilakukan. Kemudian, pantau perubahan bentuk muka bumi, elak hakisan atau tanah runtuh, dan juga untuk rakaman visual yang lengkap dan profesional untuk laporan, analisis atau pembentangan. Nampak simple, tapi setiap satu alat tu boleh bantu dorang bongkarkan rahsia bawah tanah. Dapat something?